Sebagai seorang pendidik, kemahiran dalam pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi serta strategi pengajaran sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang berkesan. Namun, jika guru kurang menguasai aspek ini, ia boleh menyebabkan pelajar kurang fokus, sukar memahami pelajaran dan kurang bermotivasi untuk belajar. Oleh itu, dalam video ini, saya akan membincangkan beberapa situasi yang menunjukkan kesan kekurangan pengetahuan pedagogi serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan kemahiran ini bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih efektif. Jom, ikut saya. Jangan bising. Saya nak belajar ni. Kamu bising sangat. Susah saya nak baca. Susah nak fokus. Okey, baiklah, dengar sini. Okey, sebelum kita mula kelas, cikgu nak terangkan beberapa peraturan bilik darjah yang perlu kamu patuhi. Okey, mula-mula sekali, kenalah sentiasa bersikap baik hati, terutamanya dengan kawan-kawan kamu. Okey, yang kedua, menghormati orang lain. Syamri ingat, kalau orang belajar jangan kacau, jangan buat bising. Okey, pandai. Kemudian apa? Angkat tangan anda jika ingin berucap. Okey, kemudian ada banyak lagi di bawah ni. Cikgu juga ada sediakan. Okey, di dalam kertas ni cikgu dah tampal pada papan notis. Okey, pastikan semua rakan-rakan kamu dah baca peraturan bilik darjah. Okey, cikgu tak mau lagi dengar ada yang buat bising dan mengganggu rakan-rakan ketika mereka tengah belajar. Okey, pastikan ketua kelas pastikan semua rakan-rakan kamu dah baca peraturan bilik darjah. Okey? Okey, baiklah kelas. Okey, yang di hadapan kamu ni pula ialah ada reward chart. Okey, cikgu dah sediakan reward chart ini untuk setiap kamu satu orang di dalam kelas. Okey, reward chart ni berfungsi sebagai kalau kamu hantar buku tepat pada waktu, buat kerja rumah yang cikgu bagi. Okey, apa-apa yang cikgu suruh kamu buat. Okey, cikgu akan bagi kamu satu pelekat ganjaran. Okey, pelekat ganjaran tu kamu boleh lekat. Okey, sampailah penuh ruangan ini, penuh kotak-kotak kecil ni. Okey, kamu boleh tuntut hadiah dengan cikgu. Okey, jadi pastikan kamu jaga kelakuan kamu di dalam kelas. Okey, dan penuhkan reward chart ni dan boleh tuntut hadiah dengan cikgu. Apa ni? Tak faham lah. Cikgu. Apalah. Okey, baiklah. Kita dah masuk kepada sesi soal jawab. Okey, kalau kamu lihat setiap meja kamu, cikgu dah berikan ada tiga kad emoji cikgu berikan kan? Okey. Jadi, fungsi kad emoji itu ialah kalau kamu faham apa yang cikgu ajarkan ini, kamu boleh angkat kad warna hijau. Okey, kad emoji warna hijau. Kalau kamu ada kekeliruan ataupun kurang faham, kamu boleh angkat kad emoji berwarna kuning. Dan kalau kamu langsung tidak faham atau perlukan bantuan cikgu dengan lebih jelas, kamu angkat kad warna merah. Okey, sekarang cikgu nak tengok. Okey, siapa? Okey, murid-murid yang angkat kad warna hijau, cuba angkat. Okey, bagus. Okey, warna kuning. Okey, 1, 2, 3. Okey, cikgu nampak. Okey, bagus. Okey, ada tak yang warna merah? Okey, satu orang. Okey, bagus. Okey, nanti cikgu akan ke meja kamu. Cikgu akan terangkan lagi dengan lebih jelas satu per satu. Okey, jangan risau. Terpikat dirimu waktu aku memandang wajahmu. Kamu sungguh memang cantik.
Penatlah nak tulis. Cikgu ni tak ada bahan lain ke nak tunjuk. Asyik-asyik tulis nota. Susah nak ref kan? Baiklah, cikgu akan terangkan pula tentang bagaimana cara bagaimana cara teknik menulis pendahuluan karangan. Kamu tengok di hadapan sini. Cara menulis pendahuluan, membina pendahuluan, kamu boleh gunakan teknik titas. Teknik titas. Apa itu teknik titas? T pertama iaitu tajuk. Tajuk kamu perlu cari dan tulis semula dia punya ayat tema ataupun tajuk utama. Kemudian I itu mengenai isu. Kamu cari pada arahan soalan tu. Apa isu yang dia nyatakan? Dan T, tugasan. Tugasan pada soalan itu. Sama ada dia suruh kamu tulis tentang langkah-langkah kah, tentang cabaran kah, tentang kebaikan kah, keburukan kah. Itu ialah tugasan. Seterusnya amal. Murid-murid, sebagai aktiviti tambahan pada hari ini, kita ada masih masa lagi sikit. Jadi kita akan buat kuis mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini mengenai kata nama. Saya akan tekan mula. Kuis kita hari ini mengenai kata nama am. Kamu baca soalan itu, kemudian bagi tahu cikgu pilihan jawapan mana yang tepat. Soalan pertama. Itu mempunyai banyak sayur-sayuran. Apa jawapan dia? Ya, pandai. Jawapan dia kebun. Pandai. Jawapan dia kebun. Soalan seterusnya. Soalan kedua. Siap sedia? Sedang menangkap orang jahat. Pandai. Ini semua tahulah, nampak gambar kan? Polis. Betul. Soalan secara keseluruhannya, penguasaan pengetahuan pedagogi sangat penting dalam memastikan proses PDP berjalan dengan lancar dan berkesan. Tanpa kemahiran dalam pengurusan bilik darjah, komunikasi yang baik serta penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai, pelajar akan menghadapi kesukaran untuk memahami pelajaran dan kurang berminat untuk belajar. Sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita harus sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran pedagogi dengan mengamalkan strategi yang lebih berkesan, seperti menetapkan peraturan kelas yang jelas, melaksanakan teknik pengurusan tingkah laku yang positif, memberikan ganjaran dan sebagainya. Dengan cara ini, kita dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif, menarik dan bermakna bagi pelajar. Oleh itu, marilah kita sama-sama sebagai pendidik sentiasa berusaha untuk menjadi lebih kreatif, fleksibel dan responsif terhadap keperluan pelajar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bye.